cerita kawan saya nih, di Jembatan Putih itu sebenarnya tempat orang membuang barang-barang begitu. Sebabnya ada pohon bambu di situ dan ada sungai. Jadi itulah tempat orang membuang kita cakap hantu-hantu kah ataupun saka kah. Lorong gelap, jiwa meratap, cahaya pudar, hati gelap. Assalamualaikum, alhamdulillah. Jumpa lagi kita dalam podcast Lorong Gelap. Podcast berkongsi cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik, cerita-cerita aneh seperti yang penonton sudah maklum lah. Mungkin pernah nonton episode-episode sebelum ini. Hari ini sebenarnya hari dalam bulan Syawal. Masa rakam episode ni dalam 4 Syawal begitu. Jadi episode yang lepas, episode 7, kita rakam sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Dan saya plan dalam bulan Ramadan ada shoot satu video juga untuk podcast episode ke-8. Tapi memandangkan kerja hakiki saya dan tetamu pun yang saya plan untuk bulan Ramadan pun tidak dapat bagi komitmen. Ditambahkan lagi kesihatan saya masa bulan Ramadan sedikit terganggu lah, kurang sihat begitu. Jadi saya tak dapat rakamkan episode ke-8 masa bulan Ramadan, dan Syawal ni saya cepat-cepat rakam untuk episod ke-8. So hari ni episod 8 podcast Lorong Gelap. Jadi hari ni mungkin ada yang hairan nampak kerusi saya kosong sebelah. Ya, hari ini adalah episod 8, episod podcast solo. Saya buat secara bersendirian, solo, sebab salah satu sebabnya tetamu tidak dapat datang. Saya belum ada appointment mana-mana tetamu. Jadi tapi saya kena keluarkan episod 8 sebab episod 7 sudah keluar beberapa minggu yang lalu. Ini pun gap sudah cukup jauh, jadi saya tak boleh biarkan terlalu jauh jarak antara 7 dan 8. Jadi saya buat hari ini episod 8 podcast secara solo. Tapi kita masih berkongsi cerita-cerita seram. Mungkin ada sedikit lah cerita seram daripada side saya. Tapi episod solo kali ini, episod 8, secara generalnya saya buat sebab mau recap ataupun kita imbas semula episod-episod yang lalu, dan mungkin ada beberapa cerita-cerita yang tidak diceritakan. Maksudnya cerita-cerita di sebalik tabir, ataupun kita cakap untold story kah. Maksudnya masa episod-episod lepas saya akan ceritakan cerita-cerita di sebalik cerita yang disampaikan. Ya, begitulah, mudah-mudahan Anda di luar sana tidak pening. Okey? Imbas semula episod-episod yang lepas dari episod 1 sampai episod 7. Okey? Kita jumpa lepas ini. Lorong gelap, jiwa meratap, cahaya pudar, hati gelap. Hari ini kita bersiaran episod 8 podcast Lorong Gelap, podcast berkongsi cerita-cerita seram. Sebelum kita lanjut untuk imbas semula episod-episod kita yang lepas, kepada yang menonton, bolehlah ringan-ringankan tangan, like video kita, komen, share dekat TikTok supaya ramai lagi yang tahu kewujudan podcast Lorong Gelap ni. Okey, sama satu lagi, saya sentiasa terbuka untuk Anda di luar sana yang ingin berkongsi cerita seram, okey? Cerita-cerita mistik ataupun cerita-cerita aneh, ya. Kita sentiasa terbuka. Okey.
Jadi kita terus kepada kita imbas semula episode pertama. Episode pertama bersama tetamu saya, Puan Herlina, yaitu orang rumah saya sendirilah. Dia punya rasa lidah tuh macam kasar macam kucing, tapi Oke. begitu Oke. menjilat tangan. Lepas itu udah lama saya pun rasa takut. Takut mau buka mata. Tak boleh nih saya tetap buka terus tangan begitu. Terus macam bunyi meloncat satu di bokolong nih. Bokolong nih ada papan, dia meloncat gitu. Itu adalah percobaan saya untuk buat video YouTube mengenai podcast orang gelap ataupun podcast cerita seram. Jadi kita imbas semula cerita beliau ataupun Puan Herlina. Dia bercerita tentang makhluk-makhluk yang dia nampak semasa beliau masih sama saya lah. Jadi ceritanya melihat makhluk kita cakap yang menyeramkan lah, ataupun beliau pun mendapat gangguan makhluk-makhluk tersebut. Jadi yang saya mau highlight dalam cerita beliau ialah ada kaitan dengan pokok bambu. Ya, pokok bambu. Sebab cerita beliau tu semasa saya berjumpa Pakcik kepada Puan Herlina pun mengesahkan ceritanya yang melihat orang tua. Ada melihat orang tua yang lalu dekat rumah neneknya lah. Jadi yang saya mau highlight di sini pasal pokok bambu. Jadi dia pun sering melihat makhluk-makhluk itu seolah-olah tinggal ataupun keluar daripada pokok bambu. Jadi dikaitkan dengan episod kedua bersama Cikgu Japar. Jarak tuh tidak jauh daripada Cikgu. Cermin ini Wih, di tepi kereta saya parking, brake, saya angkat kepala, ada sudah situ hitam. Apalagi saya pun buka kereta. yang berkongsi cerita seram flat guru, quarters guru. Dalam perjalanan itu pun beliau ada melalui satu sungai dan ada pohon bambu. Dan di situ pun episod kedua Cikgu Japar pun ada melihat makhluk yang pada masa beliau lihat makhluk tu, beliau dalam pikiran beliau ialah manusia biasa. Cuma yang tidak logiknya waktu itu ialah dalam pukul 12 begitu dan seorang diri, lagipun kawasan tersebut bukanlah kawasan laluan utama. Kita mau imbas kembali di sini. Episod 1 dan 2 tu yang dia punya kaitan ialah pohon bambu. Jadi pohon bambu ni memang seringlah dikaitkan dengan cerita-cerita mistik ataupun cerita-cerita aneh. Jadinya kawan saya pun pernah bercerita dengan saya. Ini dari set saya pula. Bercerita dengan saya di Jembatan Putih. Saya yakin yang menonton ni ramai yang sering lalu di Jembatan Putih. Sekarang ni Jembatan Putih dulunya Simpang 3, sekarang sudah dinaik taraf lah, pergi menjadi bulatan roundabout. Jadi di Jembatan Putih itu pun ada pohon bambu di situ. Jadi dulu masa saya kerja, saya pun masih kerja lah sekarang, tapi dulu masa kawan saya itu masih ada, dia memesan dengan saya, kalau balik lewat, sebab saya naik motor masa itu, kalau balik lewat, limpas Jembatan Putih, kau kena hati-hati Nas. Sebabnya di situ tuh, di Jembatan Putih, menurut cerita beliau, cerita kawan saya nih, di Jembatan Putih itu sebenarnya tempat orang membuang barang-barang begitu.
Sebabnya ada pohon bambu di situ dan ada sungai. Jadi itulah tempat orang membuang kita cakap hantu-hantu kah, ataupun saka kah, ataupun orang yang pandai-pandai ini, atau kita cakap ustadz-ustadz kah, atau dukun-dukun kah, dia akan buang di situ. Di situ dia akan lepaskan makhluk. Jadi dia pesan dengan saya, kalau limpas jembatan putih itu kau kena hati-hatilah kalau malam. Tapi alhamdulillah lah, setakat ini saya tidak pernah limpas terlalu lewat malam juga sendiri dan ganggu kah. Mudah-mudahan tidaklah. Saya ini pun bukan berani orangnya. Jadi itulah kesinambungan episode 1 dan 2 bambu. Dikaitkan lagi cerita dengan cerita kawan saya nih. Memang pohon bambu ini menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk sedemikian dan menjadi tempat buangan untuk orang-orang yang mau melepaskan, begitu pun jin-jin kah. Jadi mungkin itu adalah tempat yang sesuai. Ditambahkan lagi cerita dengan cerita kawan saya, sebab dia pun cakap dia punya ahli keluarga kah, ada yang berbuat demikian lah, Mungkin yang di luar sana ada juga cerita berkaitan pohon bambu nih. Mungkin boleh cerita sedikit apa kamu nampak di pohon-pohon bambu yang pernah nampak. Episode ketiga saya bersama kawan saya saudara Edeng. Jadi perempuan itu kan, dia naik, itu pertama kali lah. Aku rasa aku nampak hantu, itulah pertama kali yang begitu jelas. Bukan saya aku, yang semua lah. Semua dalam lori itu. Dalam lori itu, yang di lori itu semua nampak. Yang orang-orang yang nampak tuh sekarang pun masih menghantui orang lagi lah. Jadi saya pun ada terjumpa kawan masa itu berurusan di bandar, jumpa kawan. Kawan tuh sendiri cakap cerita tuh dia pun ada di lori itu semasa kejadian nampak makhluk, dia pun nampak. Dikaitkan lagi episode 1, 2 dan 3. Kalau tidak silap saya episode 3 pun saudara Edeng ada bercerita berkenaan pohon bambu juga, sebab di rumah beliau pun berdekatan pohon bambu, pokok bambu, dan di situ dia ada nampak yang istilahnya api terbang ataupun mereka panggil balan-balan. Di situ dekat rumah beliau itu ada pohon bambu. Kalau tidak silap saya lah cerita beliau, saudara Edeng. Jadi memang mungkinlah pohon bambu ini memang sinonim dengan barang-barang begitu ya. Saya buat podcast begini barulah saya dapat tahu cerita-cerita yang cerita-cerita begini selalunya berkaitan dengan pohon bambu. Episode 1, 2 dan 3. Ya. Episode 3 dan episode 3 sebenarnya saudara Edeng, kalau dalam podcast kamu yang nonton sudah nonton episode 3. Dalam episode itu ada dua cerita. Dalam episode itu ada 2 cerita. Tapi sebenarnya dalam episode itu ada 3 cerita. Saya di sini boleh ceritakan sedikit cerita saudara Edeng tuh yang beliau tidak dapat ceritakan. Cerita beliau tuh ada seorang perempuan yang meninggal, dan selepas meninggal perempuan tuh dikatakan roh perempuan tuh ada datang kembali ke rumah keluarga, ada muncul dan ada orang yang nampak masa itu. Nah, pasti kita lanjut kaitkan episode seterusnya 4, 5, 6 dan 7. Oke, kita jumpa lepas ini. Kita rehat sekejap. Lorong gelap, jiwa meratap, cahaya pudar, hati gelap. Lanjut cerita kita. Tadi kita ulang semula episode 1, 2 dan 3. Episode 4 saya bersama bekas kawan sekerja saya. Baring di dalam pocong. Nampak pocong. Ya. Jelas. Dalam tempat jual barang tuh. Pocong. Menceritakan pengalaman beliau berjumpa makhluk seram. Tapi yang istimewanya cerita episode 4 nih, cerita utamanya dia ada beberapa cerita juga. Cuma cerita utamanya tuh kembali kepada beberapa tahun
Mungkin ada 10 tahun atau 15 tahun dahulu lah. Masa tu masih lagi Airport Tawau ni di Jalan Utara sana. Ya, Jalan Utara lah. Ya. Beliau pergi belajar nasyid ke kompang kalau tidak salah saya. Nasyid. Jadi daripada kampung perumahan MPT kah? Yang orang lama mungkin tahulah, pergi Tanjung Batu. Dari jalan kaki tu melalui jalan shortcut Masjid Raya. Kalau tidak silap saya, di situ ada golf, tempat bermain golf, tak tahu apa namanya. Di situlah beliau terserempak dengan makhluk yang mengerikan lah masa itu dengan cerita beliau. Cuma yang hebatnya beliau ni, malam ni dia terserempak dengan makhluk tu. Masa dia jumpa tu, dia lepas sedikit, dia cakap dari makhluk jelmaan warna putih dia jumpa tu, dia terus lari. Cuma masa tu airport masih beroperasi, tapi dari airport pergi rumah beliau tu kena melalui tanah perkuburan Islamiyah. Masa beliau melalui tanah perkuburan Islamiyah tu, dia tidak ada diganggu apa-apa, dan dia sendiri cakap tidak berasa seram. Cuma padahal itu tanah perkuburan. Cuma dia betul-betul takut yang masa dari Tanjung Batu tu dalam perjalanan melalui kawasan golf tu pergi Masjid Islamiyah. Jadi saya pun heran juga. Di kuburan dia tidak diganggu, tapi diganggu di jalanan tu. Lepas tu keesokan malamnya pun masih ada latihan. Dia pun jalan kaki lagi di pas itu. Cuma dengan keberaniannya, sebab beliaunya masa tu bagi dia berbekalkan buku Yasin. Selalu kita kalau pergi tahlil ke apa, ada dapat buku Yasin yang kecil-kecil tu kan, boleh simpan di poket. Berbekalkan itu buku Yasin ataupun surah Yasin tu, beliau berani lalu dari kawasan tu lewat tengah malam, dan alhamdulillah beliau tidak diganggu lepas tu. Jadi di situ yang episode 4 sama kawan saya ni, di situ yang kita cakap best cerita dia tu. Best. Pertama, di kuburan dia tidak diganggu, walaupun dia diganggu di jalanan. Yang keduanya, walaupun lepas diganggu, beliau hanya berbekalkan Yasin, berani lagi lalu limpas itu. Dan alhamdulillah dia tidak diganggu. Ya. Selepas episode 4, episode 5, saya bersama kawan saya juga, seorang pengusaha kedai kacamata di Tawau ni. Beliau pun ikut cerita, banyak cerita seramnya, sangat banyak. Cuma kita tidak dapat kongsi semuanya lah, sebab masa. Saya cuba pendekkan masa podcast saya. Dan saya ada terima feedback lah, saya ada tanya, baru-baru ni saya ada tanya seorang kawan, seorang editor content creator, kalau lebih kurang macam begitu. Dia belajar pun subjek itu. Dia cakap, cuba kau punya podcast pendekkan jadi 30 menit. Jadi saya pikir 1 jam jadi 30 menit macam sangat susah mau dipendekkan. Dia suggestkan saya akan buat part 1 sama part 2. Jangan satu kali buat. Dia suggestkan buat part 1 30 menit, part 2 30 menit. Jadi mungkin jugalah lepas ini saya akan cuba buat begitu. Tengok macam mana respon kamu. Harapnya kamu boleh bagi sokongan lah. Sudah nonton part 1, nonton juga part 2 begitu. Jadi episode 5 bersama kawan saya tu, sebab beliau seorang pengusaha kedai kacamata. Enggak juga terlalu lewat lah. Pukul 8 ke pukul 9. Dia masuk si Anas. Dia nampak di tangga tu.
kelibat tuh. Wah, astagfirullahaladzim. Masih awal, Masih baru dia dia nampak di sudah, ya? pintu dia nampak sudah. Dia nampak sudah. Jadi dia Dia kunci pintu, cepat-cepat telepon kawan minta ambil. Nggak jadi tidur malam tuh di situ. Dia Ya. cerita, keesokan harinya dia cerita dengan baru saya. dia cerita. Dia cakap, "Bang, dia tunggu sudah aku di depan tangga." Dan sering mencari peluang di daerah-daerah lain. Jadi cerita seramnya banyak tertumpu kepada rumah-rumah sewa. Beliau pergi rumah-rumah sewa yang sudah lama ditinggalkan. Dan ada pun tempat rumah sewa yang beliau sewa jadi tempat dia cakap membuang barang-barang begitu ataupun sugit, ada nama yang beliau sebut, saya lupa lah apa namanya, sugit kah, tempat membuang barang-barang makhluk halus ni antara rumah yang beliau sewa. Jadi saya pun pernah mendapat dapat diberitahu orang ataupun cerita rumah ni kita memang tidak boleh tinggalkan lama. Tidak boleh tinggalkan sampai 40 hari lah, seingat saya rumah tu kosong. Kalau bila rumah tu kosong akan adalah makhluk-makhluk yang menumpang di situ. Ya, akan ada makhluk-makhluk menumpang. Dan di episod ke-6 sendiri pun kita bersama Ustadz Umar, memang pun seorang pengamal perubatan Islam, banyak mengubat yang orang gangguan jin ni. Memang pun beliau bagi tahu dalam episod 6, siapa yang belum nonton, saya rasa itu antara episod yang paling menarik dinonton. Jin ni hidup sama kita di mana-mana. Jadi tidak mustahil lah kalau rumah tu yang ditinggalkan sangat lama, pasti mendapat gangguan. Jadi balik kepada episod 5 bersama kawan saya, Bos LP, nama panggilan beliau, Bos Latif. Beliau diganggu ketika tinggal di rumah sewa. Beliau di Ladatu, tidak silap saya, ada pun diganggu, di Sandakan pun ada. Ya. Sampaikan satu malam beliau terpaksa balik ke Tawau sebab ahli keluarga beliau diganggu dan terpaksa bawa balik ke Tawau malam itu juga untuk dapatkan perubatan di Tawau sebab beliau mungkin ramai keluarga lagi di Tawau. Memang kita rakam bersebelahan dengan perkuburan Islamiyah untuk kita ambil vibes seram tu. Jadi tempat tu memang seram, cumanya kita tidaklah betul-betul dekat tanah perkuburan tu. Kita ada jarak sedikit lah, ada mungkin 500 meter atau lebih daripada tempat. Sebab kita pun tidak mau mengundang benda-benda yang tidak sepatutnya. Okay? Jadi episod ke-6 selepas itu saya bersama Ustadz Umar, pengamal perubatan Islam Sinar Asy-Syifa. Kalau bercerita pasal sihir, kalau yang tukang sihir ini dari kalangan orang-orang Bugis, maka dia cakap Bugis. Dia pasti menggunakan jin-jin yang dari kalangan Bugis. Kalau tukang sihirnya ini daripada Thailand, sudah tentu walaupun orang yang kerasukan itu orang Bugis, sudah tentu dia akan pandai cakap Thailand. Sebab yang jin masuk itu dari sana. Bertempat dekat tabung haji. Okay? Yang ini saya rasa seronok sikit bersama Ustaz Umar. Sebab beliau memang berdepan benda-benda begini. Benda-benda makhluk-makhluk halus ni bersama Ustaz Umar. Jadi banyak input-input yang saya dapat daripada Ustaz Umar. Macam mana kita mau mengelak ataupun kalau berdepan makhluk begini apa patut kita lakukan. Jadi yang belum menonton episod 6 boleh cari di YouTube podcast Lorong Gelap episod 6, okay? Saya yakin banyak yang penonton pun boleh belajar daripada situ. Ustadz Umar juga ada berkongsi, sebenarnya makhluk-makhluk sebegini, kalau kita belajar,
kita tidak akan rasa terlalu takut. Tidak akan rasa terlalu takut. Karena apabila kita rasa takut, itulah yang akan mengambil kesempatan mereka mengganggu kita. Kepada yang menonton di luar sana, kalau kamu rasa-rasa ada gangguan, boleh datang ke pusat perubatan Ustadz Umar tuh, ngam-ngam bersebelahan Tabung Aceh. Kamu akan nampak signboard besar situ. Oke. Lepas ni kita sambung kepada episod 7. Sebab episod 7 tu kita keluar sedikit daripada kotak cerita seram kita